hasil persetujuan semua ahli parlimen Kuala Lumpur, di mana kita tahu untuk bandaraya ini kehidupan di PPR kita nak mereka selesa. Dan kalau kita nak naik taraf semua memerlukan perbelanjaan yang besar dan kita tak nak ad hoc. Kita nak sistematik, ada dana untuk kita buat maintenance. Dasar kerajaan untuk maintenance ini yang penting kerana senang untuk bangunkan sesuatu projek tetapi kalau tak ada duit maintenance tak selamat. Jadi wiring semua telah ditukar di sini dan ini juga kita terima banyak kes kebakaran tahun lepas. Okay, bila ada kes kebakaran di BPR bahaya pada keselamatan penghuni. Itu sebab perbelanjaan 300 juta ini sangat penting dan saya ucapkan terima kasih kepada DBKL kerana mereka segerakan semua kerja ini. Setengah tahun dah banyak PPR yang telah siap naik taraf. Okay, ini adalah fokus kita pada tahun ini supaya semua tak kira kaya, miskin, tua ataupun muda di KL, kita nak semua selesa. Okay, penerapan jalan ini kali pertama semua PPR ada penerapan jalan tukar wiring semua. Okay, so saya